Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali Believe That. Okay guys, so macam biasa Akram bersama Afi. Buat tagline Afi macam mana? Tagline Afi Sam, Afi Sam, dah cukup. Kita akan buat vlog yang korang tunggu-tunggu. Tunggu padahal kan. Korang boleh tengok lah Akram dengan Afiq ada buat challenge apa-apa ke. So kita nak buat apa? Kita buat challenge. Kita akan jumpa someone. Siapa tu? Keluar. Kita bagi road A. Road A. Jom lah kita pergi. Kita dengan last lah tagline Afiq. Afi Sam. Okay, jom. Let's go. Guys, nampak tu Afiq sudah datang sini. Tengok tu dengan gaya dia berjalan. Ewa. Pergi lah. Sekolah ke je? Kau apa? Bertiga kan? Okey lah. Kawan ke? Tutup kunci pintu tu. Itu temu lah tak kemau. Sayang. Ada sayang. Kita nak pergi mana ni? Ada Gana. Gana sihat tak? Sihat. Jom ayat, let's go. Let's go. So kita kat mana sekarang? Tikau apa Afiq? Naik. Kita pergi mana dulu? Makan. Afiq baca belakang ada pintu ke? Tak tahu mana. Jangan mama aja. Tengoklah belok apa yang kita boleh sajikan. Afiq dah makan dah? Dah makan ni kat sini. Sini tak layak. Betul. Ke sini ke? Kita ikut Afiq. Kita pergi makan. Nasi. Nasi apa? Nasi kandak lah. Kandak lah. Air apa ni? Teh ice. Air. Apa tu? Teh opek. Ni air apa ni? Teh air. Salah. Ada. Teh biar. Ni ke apa? Malai mi. Bukan malam ni. India ni. Kau boleh tengok suasana kat depan macam mana? Ada apa menarik? Kasih dia menarik kan? Yes. Berapa rating? Baru je makan. Baru makan. Telur dia lah. 7 5 per 10. 5 per 10 sebab makan telur warna kuning. Mesti korang beli kenapa Afiq tak makan? Afiq diet. Belilah apa-apa. Sana sponsor. Jadi kita pergi dekat IY City Mall Putrajaya. Tomenya. Aku. Kita cari kedai masak Akmal. Ya kok ada. Macam mana customer? Dia macam sinilah macam. Ini ramai kau dok.
Dia telah dia ada ramai lah. So dia ada tapi tak ramai. Tadi bukan nak tunjuk C ke tadi? Nak tunjuk tapi nanti riak pula kan. Memang muka pun dah riak. Ya betul. Kenapa mask off? Because sunglass off. Betul. Ni agak gapos ni, gapos ni. Okay. Ni ada dua orang. Seorang bikin air, seorang saya punya. Apa nak kerja sketcher ke tak? Macam-macam benefit ada. First, dapat awet comel. Boleh. Apa yang benefit yang ada dekat sini? Pertama, Setakat baju kan. uniform. Semua dapat. Daripada kasut, seluar, baju, layout. Berapa sen yang boleh dapat? InsyaAllah kalau kita rajin banyak lah. Kalau kita malas, tak banyak lah. So kita pegang. Dia tuju kat awak tu. Paling tinggi berapa? Paling tinggi apa tu? Seharian. Tak boleh. Nanti orang tahu. Anggaran lah, anggaran. Apa ni? Tinggi apa? Tinggi apa ni? Oh, tengok dia kira-kira dah anggaran tu. Dia lah bulan ni ke hari je ke Bulan ni. minggu ke. Bulan ni apa? Kalau bulan ni Kau kata dah mek ya. dalam 60 ke 90k insya-Allah. Oh, 60 ke 90. Banyak-banyak. Ada berminat bolehlah belanja. insya-Allah. Dia Tapi kerja bukan untuk ingat hang. Kita datang ni dengan niat apa? Matlamat. Matlamat apa? Niat lah. Niat dulu matlamat. Koyak. Saya nak tanya, memang kerja sini awak seorang je promoter? Setakat ni saya seorang lah. Saya jaga 5 kaunter. Oh, 5 So, kaunter. tolong kecam ya. Ada lain semua, ada yang cuti, ada yang masuk petang. Wan, Kita sini. kenalkan ini Izwan. Rehat dia. Oh, lain dia. Aduh, dia lagi pula. Semua dah hantar tak tengok gambar. Hantar kau, sorry lah kita rancak. Ambil aku sebentar. Apa, kamu. Makan yos. Ya. Tak ada lagi. Tadi atas gambar tu dia. Ada satu kepala tu. Tak rasa semua borok. Kita nak pergi mana ni, Uri? Okey, sekarang ni kita nak pergi jumpa Akmal. Kita nak buat surprise kat Akmal. Walaupun tadi dah jumpa lah. Tak ada jumpa. Kau nak pergi main volley sebenarnya, tapi Tapi dah penuh. sebab dia apa yang company punya ni pula sampai petang. Alah. Plan kita nak surprise Kak Akmal lagi. Kita buat second surprise kan. Nanti Akmal tunjuk. Ada lagi kau lah. Tak balik-balik, tak berhambus lagi dia kata. Mana menafik Okay, dia. sampai tu tengoklah pemandangan City Mall. Ya, nak tengok muka Hafiz sedih tak? Nah, Ni sebab tak main boli. kerja lah aktiviti. Jom. Let's go. Let's go. Apa ni video yang Okay guys, nampak tu Ruhu sangat merindui Kalorino. Dia pergi tengok. Kalau korang tahu kat sini ni, sinilah first yang Akra Ruhu Akmal kerja. Ruhu dulu Kalorino, Akmal ni kat sini. Tapi brand lain lah dulu. Dia brand shawl. So Akram dulu kat sini. Yang tempat Akram jaga VKI. So sekarang orang lain lah, tapi orang dia cuti kot, tak ada. Afiq nak try beli kasut Skechers. Kat sini macam nampak satu orang promoter je. Nampak saya semua. Kita tengoklah Afiq macam nak minta kerja ni. Kalau terang kena beli. Kalau terang kena beli lah. Buka bil. Okay, kita pergi dulu. Bye bye. Cepat bye bye. Cepat bye Ruh. Kelak tak ada orang. tak ada orang? Ada yang
Afiq tak nak kerja kelab. Sini boleh. Ni rasa makin lama ni ajak keluar dia orang tak nak keluar lagi. Baik, jumpa lagi. Baik. Tak, aku malah ni makan dah. Dah ke tak nak? Cakap lepas. Jom kita balik. Okay guys, so tadi kita kat Putrajaya IOI. Sekarang kita kat Putrajaya Alamanda. Kita orang nak pergi bowling kat sini, nampak ni tengah renovate. Lepas tu tadi dekat IOI, aduh, ada apa? Ada orang booking sampai pukul 6 petang. Kat sini tengah renovate pula. Memang nasi malam kita, pisang. Kita tengoklah Ruhu tengah keluar. Korang layan lah, kita orang pergi lah, bye. Tak ada. Tu macam mana ni? Boleh tutup. Kita memang nasi malam ah. Betul. Dah bikin air tutup kat sini pun tu. Sekarang kita nak pergi mana? Ha? Kita pergi KKV untuk Afiq. Kalau bawa Ariana boleh lah. Tengoklah KKV. Afiq kata nak beli kasut ni. Sekarang kita nak pergi mana ni? Kita pergi kopi minum-minum. Okay guys, so kita orang lepak dekat Zoo Coffee lah. Akra punya coffee latte, Afiq coffee matcha. Afiq first time try ke pernah try? First time try. Tapi Ruhu minum tea life. Tea life apa ni Ruhu? Tea life apa? Nilai pendek tinggi. Kacau. Kita ada basking kat sini. Tengok. Kita pakai ni je. Kita lepak-lepak je kat sini. Bro, sushi apa ni bro? Crack bro, crack. Crack macam Afiq. Afiq. Cheese macam Ruhu. Cheese macam Ruhu. Dia cheese kan kamu tu. Okay guys, so video kali ni sampai di sini saja. Harap korang enjoy lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan korang boleh komen nak Akram buat video apa lagi ya. Sorry kalau ada yang kekurangan dalam video ni ya. Harap Akram boleh cuba untuk improvement lagi ya. Jumpa korang di next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum.